X9B lagi yang problem. Setiap minggu saya mesti akan dapat model ni. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job tukar LCD Honor X9B dekat Bangi. Untuk job kali ni customer ni pilih screen original. Banyak juga orang yang tanya saya, kenapa customer selalu pilih yang original je? Okey, sebenarnya X9B ni ada je yang AA punya. Tapi bila IPS LCD ni dia downgrade daripada OLED, dia akan tebal sikit. Dan X9B ni kan curve. So bila dia pakai IPS LCD, dia tak boleh buat curve. So dia akan jadi screen flat. So untuk memenuhi ruang curve tu, dia akan buat plastik frame di sekeliling screen tu. Jadi bila screen tebal, lepas tu ada ruang plastik tu, sensor call korang akan problem. Bila korang angkat call, handphone akan terpadam. Lepas tu kena tutup dulu call, baru boleh on balik. So untuk mengelakkan benda tu, saya elakkan ambil screen AA. Saya offer yang original je. So korang, mana handphone yang masih berline tu, nak tukar screen murah-murah dekat tempat korang, korang boleh PM je saya. Nanti kita set appointment.